Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Al-Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Kebaikannya melebihi 1000 bulan. Isikanlah ia dengan amalan seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir munajat, beristighfar dan berdoa. Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadat pada 10 malam yang terakhir. Nabi juga mengingatkan Aisyah untuk berdoa memohon keampunan di malam Al-Qadar. Seperkara lagi yang perlu diingatkan, bahawa menghidupkan malam Al-Qadar akan terhasil apabila seorang itu mendirikan solat Isyak secara berjemaah dan berazam untuk melakukan solat subuh secara berjemaah. Istiqamahlah dengan amalan ini, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar dan mendapat kebaikannya. Kehidupan lebih baik bersama. Wallahu a'lam.